Kepada semua yang duk bawa motor, yang duk pulang ikut laluan Plaza tu Sungai Dua, yang tak mau guna lorong motor tu, saya tak boleh kata apalah. Tapi tolonglah jangan potong kiri dekat laluan nak masuk lorong motor. Dah kita tu memang nak terus, potong kanan terus. Jangan buat macam motor ni. Memang saya dah nampak dia daripada awal. Jadi saya pun gagah bagi signal kiri, walaupun sepatutnya memang motor semua kena pergi kiri. Tapi dia potong kiri juga. Kalau orang macam saya yang jenis suka tengok cermin, tak apalah, boleh lah, kita tahu lah dia nak main ikut kiri. Tapi kalau jenis masuk kiri terus tak tengok belakang, memang bahaya. Harap orang yang tak mau guna lorong motor tu dapat amalkan pesanan ringkas ini untuk keselamatan kita semua. Sekian.